A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم نحمده ونسلم على رسول الكريم أما بعد اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Khalik, Allah Pencipta, Allah Malik, Allah Pemerintah, Allah adalah segala ciptaan Allah. Sekiranya Allah berkehendak suatu perkara terjadi, maka ia akan terjadi. Untuk kejayaan manusia di dunia dan akhirat, Allah SWT telah turunkan agama yang sempurna. Dengan mengamalkan agama yang sempurna akan datang bantuan dan pertolongan Allah SWT. Sebanyak mana kekurangan di dalam mengamalkan agama yang sempurna, maka sebanyak itulah kegagalan dan kerugian akan dialami oleh manusia dunia dan di akhirat. Sebanyak mana seorang itu amalkan agama yang sempurna dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak itulah kejayaan akan dialami oleh manusia di dunia dan akhirat. Agama yang sempurna tidak memerlukan mulk, tidak memerlukan mal atau mulk, iaitu harta ataupun kuasa. Untuk dapat agama yang sempurna, tidak memerlukan harta ataupun kuasa. Untuk mendatangkan agama yang sempurna, perlu kepada usaha baginda Nabi Muhammad SAW yang mesti dibuat dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan tidak ada nubuat selepas baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap umati telah dipilih, diterima dan dihantar untuk usaha Rasulullah SAW untuk seluruh manusia, seluruh alam sampai kiamat. Usaha baginda Nabi SAW ialah dakwah kepada iman dan yakin. Untuk ini kita kena dakwah iman dan yakin. Dengan dakwah iman dan yakin, duduk dan memikirkan dakwah iman dan yakin. Kena lihat dalam setiap kejadian Allah Subhanahu wa taala tentang kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena bergerak ke seluruh dunia untuk dakwah iman dan yakin. Dengan adanya keyakinan iman dan dakwah yang sempurna, maka akan wujudlah, ia akan mewujudkan taklim fadail. Kedua, membuat zikir dan ibadat dengan cara yang betul. Ketiga, tilawatul Al-Quran. Keempat, meningkatkan kekuatan doa. Dan kelima, bergaul dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kena buat usaha ini dengan pertamanya, sahih yakin bahawa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, cara Nabi dengan menanyakan ulama. Kena buat usaha dengan yakin bahawa ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikut cara Nabi yang tunjukkan dengan berpandukan ulama. Ketiga, meletakkan hadapan kita pahala dan ganjarannya. Istisab. Tiga, merasai Allah Subhanahu wa taala melihat dan merahmati kita. Keempat, semata-mata untuk mencari kerana Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak mana ikhlas, keikhlasan. Dan kelima, mujahadah nafsu. Siap berusaha dalam apa keadaan sekalipun. Kalau satu orang, satu rumah, satu jemaah beramal ini dengan sifat-sifat ini, dia akan dijadikan asbab untuk hidayah seluruh manusia, seluruh alam. Apa itu jemaah? Jemaah ialah mereka yang mempunyai
fikir, maksud dan risau dan bimbang ataupun zihin mengurut. Itulah apa yang daripada baginda Muhammad SAW. Satu hati dan berkasih sayang, dan kena cakap perkara yang sama. Setiap umat ini mempunyai kemampuan dan kebolehan untuk membuat usaha ini.